antara soalan yang menarik juga, iaitu kadang-kadang banyak orang ni dia kata macam mana kita nak tahu kematian tu adalah husnul khatimah atau sebaliknya. Betulkah adakah betul Allah menilai amalan sebelum mati itu adalah satu penentu kepada husnul khatimah dan sebaliknya. Kalau kita nak tambah sikit soalan ni, kadang-kadang kita cepat ambil judgement kat orang. Bila kita pergi tengok orang ni kubur dia 40 tahun tak terkacau, maknanya dia orang yang soleh. Sedangkan di Vatican City ada je kan, kita tengok benda yang sama berlaku pada agama-agama lain juga. Jadi itu satu. Yang keduanya, kalau kita tengok jenazah tak baik, bertukar warna dan sebagainya, kita cepat buat judgement, maknanya dia ni teruk sangat masa hidup dia. Dan kita pun sebelum ni ada rancangan Tok Adi something saya tak ingat lah rancangan apa kan, tapi maksudnya kita banyak stigma masyarakat macam tu. Dia akan nilai seseorang tu ketika dia mati macam mana, maka dia anggap itu sebagai satu kematian untuk dia. Jadi poinnya ialah husnul khatimah tu macam mana? Silakan. Okey. Baik, yang pertama sekali saya nak beri satu mukadimah dululah, iaitu selagi mana manusia itu mati sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan tidak ada dalil yang jelas menyebutkan secara spesifik nama dia dalam syurga ataupun dalam neraka, so kita ahli sunnah wal jamaah kena mengatakan sesiapa yang mati daripada kalangan orang Islam dan nama dia tak disebut secara spesifik dalam Quran ataupun sunnah dia dalam syurga atau neraka, kita kata huwa tahtal masyiah, dia berada di bawah kehendak Allah. Dia di bawah kehendak Allah. Maksud kita tak boleh kata dia ni confirm syurga, dia ni confirm neraka, tak boleh. Melainkan kena ada dalil yang spesifik. Contoh, macam hadis yang mengatakan bahawasanya Khadijah dalam syurga, hadis yang mengatakan bahawasanya Abu Bakar dalam syurga, hadis yang mengatakan bahawasanya Hamzah dalam syurga. Yang ni kita boleh sebut sebab Nabi SAW telah spesifikkan mereka di dalam dalil yang jelas. Selain daripada itu, kita tak boleh kata. Sehingga kan orang yang mati syahid di medan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur para sahabat, menegur orang di zaman dia yang mengatakan kamu ni sikit-sikit nak kata fulan syahid, wala'allahu qad awqara rahilatah. Mungkin dia ni pergi perang bukan ikhlas pun. Contohnya kan, dia pergi tu nak dapatkan harta rampasan aja. Umar kata. Jadi kita bila berhadapan dengan isu orang mati dan sebagainya ni, kita tak boleh kata confirm dia syurga, confirm dia neraka. Kerana dalam hadis Nabi SAW menyebutkanlah, hadis Bukhari, Nabi kata faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Nabi buat bai'ah dengan sahabat-sahabat dia, hadis Ubadah bin Samit dalam hadis Bukhari bab-bab yang awal. Nabi kata Nabi buat bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'suni bi ma'ruf. Sampai ayat yang ni Nabi kata berjanjilah dengan aku, berbai'ahlah dengan aku, kamu tidak melakukan syirik pada Allah, kamu tidak berzina, kamu tidak mencuri, kamu tak bunuh anak kamu, dan kamu tidak buat fitnah yang disebarkan oleh tangan dan kaki kamu, dan kamu tidak menderhaka aku dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian ujung tu Nabi kata apa? Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang melaksanakan, memenuhi janji ni, pahalanya tetap di sisi Allah. Waman asaba min dzalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratullah. Sesiapa yang langgar salah satu daripada perjanjian yang dia dah buat dengan aku ni, kan, kemudian dia dihukum dalam dunia, itu adalah sebagai kafarah untuk dia, penyuci dosa dia. Waman asaba min dzalika syai'a fasatarahu Allah. Siapa yang buat benda-benda ni tapi Allah Ta'ala tutup dosa dia, tak ada siapa yang tahu, tak kena tangkap dia, fahuwa ilallah. Nabi kata urusan dia kembali kepada Allah. In syaa aqabahu wa in syaa afa anhu. Jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat atas dia, boleh azab dia. Kalau Allah Ta'ala mahu juga, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Ini mengingatkan kita berkenaan dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah dalam Sunan Tirmizi. Siapa yang biasa baca Sunan Tirmizi, dia akan dengar hadis bitaqah, hadis kad kecil, hadis kertas kecil. Dalam hadis Nabi SAW cerita, Nabi kata, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq
innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan pilih satu orang daripada kalangan umat aku, diletakkan di depan semua makhluk yang ada. Fayanshuru alaihi 99 sijilla. Tuhan akan bentangkan pada dia 99 buku besar. Kullu sijillin mithli maddil basar. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap daripada buku tu, besar dia tu seluah mata memandang. Satu. Ada 99 buah. Apa dalam tu? Dosa dia. Lepas tu Tuhan tanya dia, atunkiru min hadha syai'a? Adakah kamu nak bantah benda ni? Ada apa-apa nak bantah? Tuan-tuan, ini insya-Allah saya akan hurai panjang pada kuliah akan datang lah. Cuma nanti apa Dr. Usuk ingatkan saya tinggalkan persoalan ni supaya tuan-tuan datang kuliah akan datang. Hadir kuliah akan datang. Persoalannya kenapa Tuhan tanya? Tuhan tak tahu. Tuhan tahulah. Tak payah tanya pun Tuhan tahu. Tak payah timbang pun Tuhan tahu kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka lah. Tapi Tuhan tanya. Persoalan dia kenapa Tuhan tanya? Tapi tak apalah. Sebab Nabi kata Tuhan tanya. Kita kena tanya. Kenapa Tuhan tanya? Jawapannya insya-Allah apa ni kuliah akan datang. Cuma Tuhan tanya, atunkiru min hadza syai'a? Kau nak bantah apa-apa tak yang ada dalam buku ni? Azalamaka katabatil hafizun? Adakah malaikat aku yang menulis catatan-catatan amalan kau ni telah melakukan kezaliman pada kau? Dia kata, la ya Rabb. Tak ada wahai Tuhan. Tak nak bantah apa. Tak ada kezaliman pun. Maka keluar satu kad kecil. Fiha la ilaha illallah. Ada kad kecil. Dalam dia ada kalimah syahadah. Adalah satu. Dia ni beriman lah. Maksudnya dia ada kalimah syahadah pada dia. Tapi amalan dia banyak. Amalan jahat dia banyak. Satu kad je. Maka Tuhan kata, uhdur waznak. Bawa timbangan kamu. Kita timbang. Dia tanya, ya Rab, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijilat? Ya Allah, dia kata, ya Rab, wahai Tuhanku, macam mana nak timbang yang besar-besar 99 dengan satu kad yang kecil nak letak sebelah? Mizan ni dia dacing kan? Dia dacing. Kalau letak sebelah 99 buku besar, sebelah lagi letak kad kecil, kita tahu jawapan. Tuhan kata apa? Fa innahu la zulma alayka al-yawm. Hari ni tak ada kezaliman pada kamu. Fawudi'atil bitaqah fi kaffah wal sijillat fi kaffah. Diletakkanlah satu kad dekat sebelah ni, satu buku-buku yang 99 tu letak sebelah ni. Fatashatil sijillat wa thaqulatil bitaqah. Dengan kehendak Allah, kad tu jadi berat. Buku 99 tu terangkat. Fala yasqul ma'asmillahi syai', kata Nabi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat berbanding nama Allah. Para ulama bahaslah, macam mana pula boleh jadi macam ni? Sebahagian ulama kata, dia ni beriman, setelah dia beriman, dia meninggal. Maka dosa dia itu terampun lah. Ada yang kata tak, dia membuat dosa tapi Allah memang saja nak ampun dia. Ada orang-orang yang istimewa, tapi tak semua. Kerana ada je yang dibakar. Ada je yang masuk neraka dulu. Tapi nak bagi tahunya, kita ahli sunnah wal jamaah dengan kepercayaan kita, kita tidak boleh memastikan dengan pasti mana-mana orang yang mati di kalangan kita sebagai ahli syurga atau ahli neraka, melainkan dengan dalil yang spesifik. Bila ada dalil kita sebut. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, betul ke pengakhiran itu merupakan penentu? Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan kepada yang terakhir, yang penutup. Kan kalau orang tu penutup dia iman, dia beriman di akhirnya, dapatlah dia kelebihan amal, orang kata apa, dihitunglah semua amalan-amalan dia. Tapi kalaulah kata macam hadis tadi lah yang Nabi sebut tu, hatta ma yakunu bainahu wa baina al-jannah illa dhira', hanya tinggal sejengkal aja dia dengan syurga, fayamalu bi amali ahli nar, tiba-tiba dia jadi kufur umpamanya. Dia jadi kufur, dia jadi kafir, dia jadi murtad dengan pilihan dia, dia mati dalam kufur.
Adakah dikira semua amal baik dia sebelum ni? Hancurlah. Kerana apa? Kerana dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan kufur. Jadi sebab itu saya katakan, penentu yang di akhir ni sangat penting. Pastikan di akhir-akhir hayat kita, kita tak tahu bila lah. Sebab tu kita kena bersedia sentiasa untuk menjadikan amalan kita ni sentiasa berada dalam ketaatan. Okey. Adakah husnul khatimah? Para ulama menyebutkan adalah. Husnul khatimah ni memang ada. Contohnya dia mati dalam keadaan sedang melakukan ibadat kepada Allah. Dah tentulah dia punya mati itu menunjukkan sesuatu yang baik sebab dia sedang beribadat kepada Allah. Dia mati dalam keadaan sujud. Dalam hadis Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Manusia ni paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan dia sedang sujud pada Allah. Dah tentulah mati dia lebih baik daripada orang yang mati dalam keadaan mencuri, orang yang mati dalam keadaan buat maksiat, orang yang mati dalam keadaan minum arak. Jadi husnul khatimah itu ada, tetapi adakah kita boleh hukum orang berdasarkan kepada itu semata-mata? Tak boleh lah. Maksudnya kita nak confirmkan dia neraka, nak confirmkan dia syurga hanya semata-mata yang tu tak boleh. Kerana wallahu hasibuh. Allah Ta'ala akan nilai kehidupan dia secara keseluruhannya. Allah Ta'ala akan timbang amalan dia untuk menunjukkan keadilan kepada dia. Jadi itu jawapan dia lah. Husnul khatimah itu ada. Itu merupakan kita panggil sesuatu perkara yang istiqnas. Kita boleh gunakan untuk mengembirakan jiwa kita, tetapi tak boleh dijadikan sebagai hujah untuk mengatakan dia confirm syurga, yang ni confirm neraka. Tak boleh. Wallahu a'lam. Masa Nabi sakit nak wafat tu, dan Nabi SAW minta air, Nabi celup tangan dalam air. Nabi kata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya bagi kematian itu sakarat. Kesusahan, kesukaran, kesakitan maut. Nabi sakit sebelum wafat. Dan ini memberikan isyarat. Andaian orang kata, orang yang mati husnul khatimah tu mati senang, mudah, tak sakit, apa terus mati. Tidak benar. Kalau begitu, tidak sama Rasulullah sakit. Tanda Allah mengangkat darjat hambanya. Bagi Nabi diangkat darjat baginda. Ujian dalam kehidupan. Bagi orang lain dihapuskan dosa mereka. Bukan tanda amboi mati pun senang, tak sakit apa terus mati, tanda mati elok. Itu bukan ada pada mana-mana teks yang menyatakan mati yang baik itu yang mati terus mati mengejut. Tak ada. Kalau nak kira mati sakit, Rasulullah SAW mati dalam keadaan baginda sakit. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis, Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamit ta'ami bil Khaybar. Wahai Aisyah, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamit ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih lagi terasa kesakitan makanan yang aku makan di Khaybar. Apa makanan yang Nabi makan di Khaybar? Racun yang diletakkan oleh wanita Yahudi di atas daging kambing yang dijamu kepada Nabi dan sahabat. Racun tu masih Nabi terasa. Fahadal awan wajadtu inqita' abhari min dhalika sum. Sekarang aku rasa macam terputus urat-urat jantungku disebabkan racun itu. Sehingga menyebabkan sebahagian para ulama mengklasifikasikan Nabi juga seorang syahid. Kerana mati di dalam. Semuanya mati kerana menanggung beban perjuangan. Hidup berjuang, mati juga kerana kesan daripada tindakan orang terhadap perjuangan.